tingkatkan pada kualiti dia. Jadi ibadah tu dia boleh tambah kuantiti, boleh juga tambah kualiti. Kalau kita rasa tak mampu nak tambah kualiti, tambahkan kuantiti. Tambah kuantiti tu lebih mudah daripada tambah kualiti. Sebab kualiti tu dia kena ada, apa istilahnya, quality control, QC. Kena ada panel yang tolong check kan. Yang gitu kita tak pandai tu kan? Tapi kalau kuantiti tak payah siapa-siapa check, kita boleh bilang dan kita boleh tahu sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita tak pandai nak tambahkan kualiti, maka tambahkan kuantiti. Kalau kuantiti tambah banyak, misalnya selawat tambah banyak, solat tambah banyak, dan solat sunat tambah banyak, puasa tambah banyak, tapi semua tak berkualiti, macam mana? Tak payah fikir. Tak payah fikir kualiti. Sebab kualiti dalam beribadah kan tentang hati kan. Hati kan kita tak boleh kawal kan. Yang penting kan kita dari awal memang kita kata yang penting aku nak makin dekat dengan Allah, cuma tak reti lah nak buat macam mana kan. Dah lah, yang penting tambahkan je ibadat. Nanti tambah dengan izin Allah, Allah datangkan rasa tu. Sebab kita ada keikhlasan dari awal you know. Ada keinginan untuk kita mendekat kepada Allah dari awal. Okay. Allah tu maha baik, Allah maha penyayang. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam sejarah, kisah-kisah sirah macam mana orang yang kebaikannya hanya satu je kan. Dalam banyak-banyak benda tak baik dia buat, ada satu je kebaikan, dia boleh masuk syurga dengan satu kebaikan.